Mei 2017 pukul 4.30 petang. Hanya di TV9. Upin Ipin musim ke-11. Yeay! Raya-raya. Boleh raya dengan opa, akak dan kawan-kawan. Saksikan kami dalam episod Ragam Raya pada 25 Jun 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Upin Ipin musim ke-11. Semangatnya tengok diorang bersenam. Kawan-kawan pun boleh buat juga. Barulah hidup kita sihat. Betul-betul. Saksikan kami dalam episod Jom Hidup Sihat pada 29 Julai 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Upin Ipin musim ke-11. Upin, ada virus. Virus? Ya, betul. Betul. Kalau kawan-kawan nak tahu, saksikan kami dalam episod Hapuskan Virus pada hari Sabtu 26 Ogos 2017 pukul 7 malam hanya di TV9. Kau nak buat apa dengan barang-barang tu? Aku nak bersedekah. Amal jariah aku. Oh, aku pun ada barang nak bagi. Jom, saksikan kami dalam episod Amal Jariah pada hari Sabtu 2 September 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Upin Ipin musim ke-11. Ipin, cepat lari! Apa yang kejar kita ni? Kalau kawan-kawan nak tahu, saksikan kami dalam episod Kembara Alam Dino pada hari Sabtu 16 September 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Fizi, mari main terbang-terbang. Manusia mana boleh terbang? Kita ada tongkat sakti, Ma. Oh, betul lah. Jom kawan-kawan, saksikan episod Magic Pin Pin Pong pada hari Sabtu 25 November 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Mail. Bip bop. RM2, ayam goreng RM2. Kalau kawan-kawan nak tengok robot, saksikan episod Selamatkan Neo Santara pada hari Sabtu 9 Disember 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Seronoknya Kak Ros dapat jumpa idola dia. Kawan-kawan mesti nak tahu siapa kan? Kalau nak tahu, saksikan kami dalam episod Telajak Laris pada hari Sabtu 16 Disember 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Ipin, buang je lah barang ni. Dah rosak. Upin, Ipin, tak sayang ke barang ni? Ada istimewanya barang ni. Oh, iya ke? Saksikan episod Masih Ada Sayang pada hari Sabtu 23 Disember 2017 pukul 7.30 malam hanya di TV9. Ipin, jom kita pergi tengok ikan paus. Wah, seronoknya. Jom kawan-kawan, saksikan kami
kami dalam episod Teruk ke Lautan. Pada hari Sabtu, 30 Disember 2017, pukul 7.30 malam.